satu statistik yang betul-betul menangkap mata aku apabila tengok AKTK ni secara overallnya. Kita tengok kepada radar dia tu, kita fokuskan kepada progressive carry dan juga progressive passes receive. Jarang untuk seorang pemain ni dia mempunyai nilai yang tinggi untuk kedua-dua matrix ni, yang menunjukkan apa, AKTK ni ialah satu fulcrum untuk tim Frankfurt ni, di mana dia lah orang yang bertindak untuk menjadi progressive carrier untuk Frankfurt. Dalam masa yang sama, kalau progressive passes dibuat oleh pemain-pemain lain dalam tim Frankfurt ni, AKTK lah yang akan menjadi penerima passes itu. Ini adalah satu anomaly, satu outlier kepada matrix yang tak seharusnya wujud dalam masa yang sama. Bila kita tengok pula Hugo AKTK dikatakan mul dia punya gameplay dia based on Karim Benzema. So semua benda tu memang betul-betul make sense lah. Karim Benzema kita tahu seorang player macam mana. Karim Benzema ni bagi aku ialah satu team player yang betul-betul unselfish lah, for the good of a team. Dia mampu link up play di dalam zone 14 dan juga mampu melakukan peranan seorang striker running in behind.